Ada segelintir rakyat Malaysia bila lihat baki dalam akaun KWSP rasa lega. Ada ratusan ribu ringgit hasil kerja bertahun-tahun. Tapi persoalan sebenarnya yang perlu anda tanya, adakah nilai itu akan cukup bila anda bersara nanti? Jika hari ini tuan-puan ada RM100,000, mungkin boleh tampung banyak perkara. Pada masa depan, jumlah itu makin hanya cukup untuk menampung beberapa tahun pertama persaraan sahaja. Bila saja anda keluarkan duit KWSP lebih awal, soalan paling penting bukan patut atau tak, tetapi untuk apa dan bagaimana duit KWSP itu digunakan. Jika digunakan untuk perkara yang menambah nilai seperti pelaburan patuh syariah atau aset kalis inflasi, InsyaAllah ia boleh membantu. Tapi jika dibelanjakan untuk gaya hidup atau keperluan sementara, kesannya boleh jadi besar terhadap masa depan anda sendiri. Ada yang gunakan untuk selesaikan hutang, baiki rumah atau tampung perbelanjaan sementara yang mungkin melegakan sekejap je. Tapi dalam jangka panjang, kesannya besar tuan-puan. Bila tiba waktu bersara, simpanan yang sepatutnya jadi pelindung dah pun habis. Tambah-tambah pula dengan kos sara hidup yang terus meningkat. Ramai akhirnya terpaksa bekerja semula di usia yang sepatutnya mereka berehat saja. Keluarkan duit KWSP bukan satu kesalahan, tapi setiap keputusan kewangan hari ini akan tentukan sejauh mana tenangnya anda hidup pada hari tua nanti. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Follow saya rapat-rapat untuk lebih tips dan info simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.